let's say lah you nak jual macam you punya vintage bag ataupun you nak jual you punya vintage watch kan, dia ada pasaran kat US untuk ni, ada orang yang beli. As long as let's say kita katakan brand yang paling okey lah, Seiko lah for example, you ada receipt yang tunjuk you pergi kedai Seiko ataupun watch distributor yang betul, right? You ada simpan receipt dia, okey, boleh. Sebab ini barang you sendiri. Barang sendiri you nak jual, boleh. eBay sebenarnya dia start macam ni, dia nak you jual barang you sendiri. Apa-apa barang yang you ada kat rumah, you nak jual, you boleh guna eBay. Tapi bila you look at it as a business aspect, inventory tu kita kena ada. Berapa banyak barang you nak jual kat rumah kan? Nanti dah habis lah barang. Duduk rumah kosong. So bila you nak jual, so barang tu kena authentic. Macam mana kita nak dapat barang authentic? Kita buy daripada supplier yang kilang atau distributor atau warehouse yang jual barang authentic.